Okey, dengar saya baca hadis ni. Bismillahirrahmanirrahim. عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه والذي جاء بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرف منا أحد حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأسند ركبتيه إلى ركبتيه وضع الكف على فخذيه وقال يا محمد أخبرني عن الإسلام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا قال صدقت قال فعجبنا لو يسأل ويصدقه قال فأخبرنا الإيمان قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتب رسله واليوم الآخر ويؤمن بالقدر خير والشر قال صدقت قال فأخبرنا الإحسان قال أن تعبد الله كأنك تراه وإن لم تكن تراه فإنه يراك قال فأخبرني الساعة قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل قال فأخبرنا عن أماراتها قال أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة العالة رئاع الشاء يتطاولون في البنيان وفي رواية التي تليها في المسلم إذا ولدت المرأة ربها فذاك من أشراطها قال ثم انطلق فلبثت مليا ثم قال لي يا عمر أتدري من السائل قلت الله رسول أعلم قال فإن جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. Jadi akhir kata apa dia? Itulah Jibril datang kepada kamu mengajarkan agama kepada kamu, rukun agama. Jadi rukun agama ada berapa? Ada 4 iaitu rukun iman, rukun Islam, rukun ihsan dan tanda-tanda kiamat. Ni. Jadi 4 ni kena terus mengaji. Kalau boleh cari 4 orang guru. Lagi bagus. Ada satu guru nak ajar semua mati. Dan alhamdulillah Allah punya ihsan, setiap bahagian 4 ni Allah lahirkan ulama-ulama'nya. Mereka mengkaji terus secara tersendiri, secara spesifik. Ada ulama mutakallimin, ulama tauhid, dengan mengajar tauhid je. Yang kedua, ada ulama fuqaha, fiqh je. Ada ulama tasawuf. Macam Syekh Abdul Rahman Jaafar. Itu tasawuf. Dan ada ulama ini kurang. Ulama dipanggil ulama mengkaji asyratus sa'ah. Antaranya pakar kalau YouTube tu Ustaz Auni. Itu. Kalau kat Indonesia Ustaz Zulkifli. LC tu. Itu. Tapi tak ramai. Ini mengkaji. Jadi kita dengarlah daripada mereka dan jangan dengar saja dan dengar dia punya penjelasan macam mana nak menyelesaikan masalah supaya tak terjebak dalam apa? Kancah kebinasaan. Tu awas tu. Penyakit orang yang terlampau mengkaji, dengar Ustaz Zulkifli beritahu tanda-tanda makan gini dia takut dah. Dia tak bekerja dah. Jadi kena dengar dengan penjelasan dengan detail. Macam tadi saya kaji tadi, ada aplikasi dia. Macam mana cara nak selamat. Boleh insya-Allah. Nanti mungkin kita akan cerita lagi lah. Dan kalau boleh itulah jauhi riba. Jauhi riba. Sebab apa? Sebab Nabi kata akhir zaman semua orang akan terkena dosa riba walaupun asapnya. Apa bukti asapnya? Dia tak kena riba, tapi dia kena asap riba. Iaitu, kalau saya salah betul kan? Ini pahaman saya lah. Masuk takaful, niat nak claim. Itu asap riba dia panggil. Insurans ni ada 2. Satu insurans Islamik, takaful. Satu insurans komersial. Ni kafir, ni buang terus. Masuk tong sampah. Ada judi, ada riba. Takaful ni, dia punya zahir dia bagus. Tetapi orang masuk tak bagus. Orang masuk tak bagus.
Sebab apa? Nawai itu dia bukan nak tolong orang. Asal takaful adalah untuk bantu orang. Kalau dia dapat susah, dia dibantu. Tapi itu bukan asal. Dalam insurans komersial, klaim itu beli. Dia beli klaim. Dia beli polisi. Tapi dalam takaful, asalnya adalah tolong menolong. Walaupun tak berapa betul Islamik dia. Tapi tak apalah. Masih ada ruang untuk Islam dia. Kerana takaful yang sebenar adalah kita tolong orang tanpa dia ada buat penyanyian kita. Itu takaful sebenar. Sebagai contoh, ada satu jenazah dibawa kepada Nabi SAW. Nabi tak mau semayang dengan dia. Sebab apa? Dia ada hutang. Harta tak ada. Nabi tak nak semayangkan. Takut nanti semayang Nabi itu syafaat untuk dia. Maka ada satu sahabat yang sedia takaful hutang dia. Dan si mati ni dengan sahabat tak ada kaitan pun. Dia tak ada pergi mencarum dengan sahabat ni, tak ada. Disebabkan kasih kepada si mati tadi sebagai orang Islam, nak juga Nabi semayangkan jenazah tu, maka sahabat ni kata, saya jamin hutang dia. Maka ketika itu Nabi semayangkan. Maka sebab tu bila 3 sistem kewangan Islam ni diperkasakan, selamat. Antaranya zakat. Kalau zakat betul dia punya pembahagian dia, tak ada orang miskin, tak ada orang susah. Yang kedua, bila harta wakaf betul pengurusan dia, tak ada masalah. Zakat dan wakaf. Yang ketiga, bila ekonomi, orang Islam kontrol. Jadi bila 3 ni tak ada masalah, insya-Allah. Jadi boleh insya-Allah. Jadi itulah, kena mengajilah. Okey saya. Sama je. Sama. Sebab tu banyak orang bergaduh pasal khairat kematian. Khairat kematian yang sebetulnya adalah disediakan tabung dekat masjid khas untuk khairat kematian. Siapa-siapa nak menyumbang boleh menyumbang. Bukan dipaksa orang menyumbang. Setiap kali orang mati minta. Orang tu kadang-kadang tak ada duit. Yang kedua, bila orang tu dah 3 bulan tak mencarum, kemudian dia mati. Ada khairat kematian tanggung dia? Tak ada. 10 tahun dia bagi khairat kematian, 3 bulan tak mencarum, terus ditutup nama dia. Kemudian nanti pengurusi baru, cara baru pula. Ni semua masalah semua. Walaupun dia adalah dia punya Islamik dia, cuma nak kena betul-betul. Sebab kadang-kadang yang kepala-kepala ni tak betul-betul nak mengkaji. Dia punya muamalat yang sebenar. Dia semua sekular punya orang. Lepas tu dia beritahu, dia pun buat. Nanti pengurusi lain pula jadi dia. Saya biasalah bicara kantian ni, dua belakang. Yang banyak bising ni apa? Banyak bising. Pakcik-pakcik bising. Dulu lain, sekarang lain. 30 tahun aku dekat kampung ni. Macam-macam cara khairat kematian. Masalah. Jadi, sediakan tabung dekat masjid, khas untuk khairat kematian. InsyaAllah selesai masalah. Boleh. Okey. Tak ada masalah, itu keuntungan. Boleh. Sebab tu dia ada sistem dia panggil pelaburan. Dan kadang-kadang di Binda ni dia adalah dia dipanggil hebah daripada tabung haji. Kita menyimpan dan bank mana dia simpan duit orang. Dia semua dilaburkan. Jadi sebagai terima kasih, dia pinjam duit kita, kemudian dilaburkan, kemudian ada keuntungan dia bagi. Hebah. Sebab kita tabung haji buat pelaburan, tak ada kan, kita simpan kan. Tapi dipinjam. Maka sebagai qardul hasan, Nabi kata, siapa yang pinjam duit orang, bagusnya bayar lebih. Jadi dipinjam duit tu buat pelaburan, kemudian duit tu ada keuntungan dia bagilah. Sebab dalam kontrak kita simpan dengan tabung haji tak ada pelaburan, simpanan. Cuma dia pinjam lah. Itu maklum lah. Dia takkan kata, saya pinjam dia awak tak ada. Itu maklum. Boleh insyaAllah.
Dan yang paling besar sekarang adalah kena ngajilah muamalat. Apa kita nak buat, sekarang ni banyak makcik-makcik, kakak-kakak banyak berniaga kan. Jadi kena jelaslah muamalat tu ada keberkatan. Dan itu dipanggil pekerjaan yang paling bagus. Antara pekerjaan paling bagus. Okey, penutup lah. Boleh aku tutup lah. 3 harta yang paling bagus. Yang pertama, harta ghanimah. Ini paling bagus lah. Nanti tunggulah berlaku kiamat nanti. Perang dunia ketiga nanti. Lepas tu sekarang ni saya sasar budak ni kena memanah ni. Manah. Persiapan akhir zaman. Yang kedua, tanaman. Ni tanaman. Ini harta paling bagus. Tanaman, peternakan. Yang ketiga, perniagaan. Lepas tu dalam Islam ada zakat perniagaan. Jadi kena berniaga. Doakanlah saya nak buka warung kat depan ni. Dia pencen. Tak ada zakat. Dia pencen bukan hak kita, dia bagi bulan-bulan je. Tu kalau ada simpan. Itu zakat simpanan sebenarnya. Zakat simpanan. Sebab macam nak cerita zakat pendapatan tu. Itu kan kerja. Mana lain? Itu barulah. Sebenarnya itu zakat pendapatan ni fatwa baru. Tak ada masalah, bolehlah kita ikut. Baguslah bayar. Lepas tu minta katalah, jangan hanya berpada zakat pendapatan je. Yang sunat-sunat sedekah kena bagi juga. Kan? Ada 3 perkara. InsyaAllah. Kalau duit pencen kita bagi 3 ni insyaAllah. Kan? Pertama, sedekah. 1/3 sedekah. 1/3 makan sendiri. 1/3 laburkan. Kita minta katalah makcik-makcik dah tak tanggung siapa-siapa kan. Anak dah tanggung diri sendiri. Kan? Jadi kalau boleh duit pencen ni bagi 3. Apa dia bagi 3 tu? Pertama, sedekahkan. Bagi masjid ke, bagi tahfiz ke, bagi mana-mana lah. 1/3. 1/3 makan sendiri. Dan 1/3 biarkan dia. Maksudnya beli emas. Kan? Emas tu jangan niatlah beli emas untuk apa. Yang beli kumpul. Nanti mati bergaduh anak waris bergaduh pula. Kan? Emas ni untuk apa? Ustaz, tanya boleh tak? Boleh. Yang kedua, nanti nak minta Ustaz jelaskan lagi sekali yang pasal tadabur tu satu. Lagi satu yang Ustaz kata pencen bagi pada 3, 1/3 tu kan. Kalau gaji kita bagi 1/3, okey ke? Bagus. Gaji pun bagus kita. Ni ada sumber daripada hadis. Ada satu awan ditugaskan, diperintahkan untuk siram kebun seseorang. Dia saja kebun yang dapat. Kebun lain tak dapat. Maka boleh tanya apa dia buat. Dia kata hasil daripada tanah tu dia bagi 3. Pertama, 1/3 dia sedekahkan. 1/3 dia untuk keluarga dia. 1/3 lagi kembali kepada tanah. Barulah hasil boleh kembang terus. Ini kalau hasil semua dia enjoy semua sekali, tu tanah jadi gersang. Piara ayam, makan je. Lepas tu, kena beli ayam lagi, nak pakai duit lain. Telur, menghabiskan telur je. Lepas tu, nak beli dedak. Jadi kalau sistem yang betul tu adalah, duit dedak, kan, duit anak ayam, semua daripada situ. Kalau betul lah dia punya cara dia. Kalau tak betul tu jadi malah dah aku jaga ayam ni. Tak ada untung pun. Untung pakai je dia. Habis ayam semua, beli anak ayam lagi. Jadi orang malas. Contoh pelagakan keli. 1 tong. Kalau buat makan je, nanti dia beli anak, makan, beli lagi. Jadi kalau keli tu dia bagi 3, untung dia tu. Jadi dia rolling balik. Itulah sistem yang sahabat buat. Boleh insya-Allah bagi 3 lah bagus. Kalau tak bagi 3 bagi 10 tak apa. Bagi yang penting adalah hasil kita tu dilaburkan. Dipanggil apa? Dibiakkan. Dibiakkan.
Boleh insya-Allah Mudah-mudahan dan ni sampai kepada anak-anak muda semua kan. Kau jangan enjoy je. Bila ekonomi orang Islam nak maju? Bila yang peniaga Islam ni enjoy. Ada satu ustaz dekat Langkawi tu, dia mengajar malam tak ambil, dia kuliah masjid-masjid je. Syarat dia, aku tak nak ambil upah daripada mengajar. Kalau bagi duit, aku tinggalkan masjid ni. Sekali dia mengajar 2 kitab. Tapi dia ada kedai nasi ayam. Dekat Pekan Kuah tu, nasi ayam Pak Ya. Dulu orang kata 1 pintu je. Sekarang 4 pintu. Tetapi tetap setiap hari 200 ekor ayam saja. Tak lebih. Lepas tu kedai dia buka pukul 11, pukul 3 tutup. 200 ekor ayam dia. Tapi kedai bertambah. Ini sistem bagus. Jadi itu dipanggil husnul tadbir tu. Kalau kita boleh belajar cara sistem orang kafir pun tak ada masalah. Sekarang ni Mr. D, DIY, berapa banyak dia buka. Macam mana sistem dia buat? Ini orang kampung kedai runcit, daripada dia muda sampai dia tua macam tu. Nanti dah mati, mungkin tutup. Ini masalah. Tak betul. Dia punya sistem tak betul. Sebab apa? Kemungkinan duit untung dia tu menang pakai je. Menang untung tak ada. Dia membuka cawangan. Tapi itu kena renyah lah. Kena fikir banyak lah. Kadang Melayu ni dia malas. Layu. Okey, insyaAllah. Jadi mudah-mudahan dah terlebih dah. Pukul 11 dah. InsyaAllah. Mudah-mudahan kita, lepas tu saya pun sedang ni lah. Lepas tu madrasah pun kena ada dana juga. Jangan mengharapkan dia sampai setap madrasah ni dia memberi kepada pelajar. Bukan dia ambil kepada pelajar. Itu yang paling terbaik. Tapi perlu ada sokongan lah daripada masyarakat. Boleh insyaAllah. Siapa yang sedia nak bantu saya untuk bangunkan Zawiyah ni. Sehingga setiap pengajar kita bagi free. Tapi dia ada saluran dia. Dia ada contoh macam Majlis Batu kan. Dia sebenarnya Majlis Batu tak perlu dah kepada duit tabung. Sebab apa? Rumah sewa banyak. Tanah pun banyak. Tapi nak banyak lagi duit tak tahu lah. Wallahualam lah. Minta maaf kata lah. Memang sepatutnya setiap masjid kena ada rumah sewa. Kena ada tanah sawit. Supaya dia tak berhajat kepada duit orang. Okey, insyaAllah. Apa yang saya cakap ni, kalau ada yang terasa apa semua, mohon maaf. Dan mudah-mudahan saya sendiri dapat amalkan dan dapat sampaikan. Sehingga yang pertama, sehingga seterusnya kita dapat apa? Menjanalah ekonomi dan kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu daripada asas yang penting tadi apa dia? Fiqhul mubadarat, iaitu kita bertindak segera dari sudut kita semakin dekat dengan Allah dan umat Islam semakin dekat dengan Allah dan tidak bergantung kepada orang bukan Islam, insya-Allah. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah azim li wa lakum wa lisal muslimina wal muslimat wastaghfiruhu ghafurur rahim. Jadi Nasrullah untuk